Hormon-hormon di dalam tubuh manusia mempunyai fungsi yang sangat pelbagai. Setiap hormon bekerja dengan peranan yang spesifik dan saling berkait antara satu sama lain. Contohnya hormon insulin. Fungsi utama insulin ialah membantu memasukkan gula daripada darah ke dalam sel supaya sel-sel tubuh dapat menggunakannya sebagai sumber tenaga. Kalau dia tak stabil, gula tak dapat digunakan dengan baik. Jadi kesannya pada kesihatan dalaman dan juga kulit. Antaranya dia menyebabkan timbulnya skin tag dan tekstur kulit yang tak sekata. Selain hormon yang bekerja untuk dalaman, ada juga hormon yang memberi kesan langsung kepada kulit dan struktur wajah. Contohnya, kita tengok hormon estrogen dan progesteron. Ya. Ini adalah hormon wanita. Selain berfungsi pada rahim dan sistem reproduktif, hormon ini berperanan penting untuk mengekalkan kekuatan tulang dan keanjalan kulit. Kalau dia kurang, dia menyebabkan osteoporosis pada tulang. Dan kulit pula, dia menyebabkan cushion kolagen tu menjadi lemah, mendap dan mengembang dan mengubah bentuk wajah. Wajah pun menjadi down dan timbul garisan-garisan. Satu lagi, hormon yang memberi kesan pada cushion kolagen. Hormon kortisol. Ini adalah hormon stres. Bila stres berpanjangan, paras kortisol meningkat. Hormon ini menyebabkan berkumpulnya toksin di bawah cushion kolagen tu. Akibatnya, wajah pun menjadi flat, kembang, hilang struktur asal dan kulit cepat berkedut serta muncullah garisan penuaan. Sebab tu orang yang kuat stres ni, dia nampak lebih cepat tua. Selain tu, hormon thyroid mempunyai kesan yang jelas pada wajah, terutamanya pada kawasan sekitar mata. Apabila hormon thyroid ni kurang, dia boleh menyebabkan timbulan eye bag. Mata akan kelihatan sembab dan wajah nampak letih. Untuk membaiki keadaan ini, secara semula jadi, ni teknik semula jadi, kita menggunakan kaedah face mapping dulu. Face mapping teknik yang sangat natural kerana ia membolehkan kita mengesan dengan tepat kawasan kejatuhan wajah dan mengenal pasti hormon mana yang berperanan di kawasan tu. Maknanya secara tak langsung, face mapping ni bukan saja membantu kecantikan, malah meningkatkan kesihatan secara keseluruhan kerana kita dapat memahami hormon mana yang berlebihan dan mana yang perlu dikawal. Okey, rawatan terbaik untuk memulihkan semula cushion kolagen ialah rawatan red light. Sebab red light ni, dia membentuk balik cushion kolagen yang telah mendap dan rosak dan mengembalikan sokongan wajah secara semula jadi. Red light ni, dia mempunyai jalur cahaya dengan dia punya wavelength yang sangat-sangat sesuai untuk membuang toksin di bawah kulit. Dan dia sangat safe, lembut, tidak mengganggu mana-mana struktur lain selain daripada membuang toksin tu semata-mata. Selepas cushion kolagen tu kita perbaiki, barulah kita boleh menangani masalah keseimbangan hormon dengan lebih tepat. So, saya cadangkan kita buat DNA testing dan DNA analysis. Ya, kerana melalui analisis ni, kita boleh kenal pasti kekurangan nutrisi tertentu dalam badan. Kekurangan nutrisi inilah selalunya lah menjadi punca hormon menjadi tidak seimbang dan merosakkan struktur kulit, mempercepatkan proses penuaan. Tapi bukan itu sajalah. Ada faktor-faktor lain yang akan dibincangkan. Jadi daripada ujian yang kita buat tu nanti kan, kita akan bincangkan apakah teknik pembetulan. Teknik pembetulan yang terbaik of course ialah mengubah habit pemakanan seharian seseorang. Sebab pemakanan seharian ni mempengaruhi kehidupan kan. Mungkin you all tak tahu you all ada allergic pada apa kan. Ada orang bila dia buat test tu dia nampak, oh dia allergic kepada buah apple. Contohlah sebagai contoh. Dan dia akan tanya, doktor kenapa saya tak boleh makan apple sedangkan apple tu bagus. Okey, DNA tidak akan menipu. Jadi untuk explanation pun, contohnya ada orang dia makan limau dia jadi asma. Hard to explain. Melainkan kita menerima je. Maksudnya DNA dia tidak sesuai dengan buah limau tu.